Jadi bila mana satu orang tu dia amal daripada sumber yang betul, amal pula dengan jiwa yang ikhlas, betul-betul bersih. Dan ikhlas ni kita kena selalu faham, ianya proses. Sebab tu dia berkaitan dengan amal, dia proses. Untuk kita betul-betul ikhlas ni, kita tak tahu kadar ikhlas. Sebab satu benda tu duduk dalam hati, benda yang bermainlah hati. Benda bermainlah hati ni dia akan ada kadar waktu elok dia, kurang elok dia akan ada turun naiknya. Jadi ikhlas ni ialah satu proses yang bergantung pada sebahagian orang, pada setiap orang dia beza. Sebab tu kalau orang kata ikhlas ni buat kerja tak ambil upah, belum tentu. Sebab ada orang tak ambil upah tapi dia nak pujian orang, pun tak ikhlas juga. Kita panggil tak ikhlas. Sebab ada orang dia masukkan satu aspek je. Antara bentuk ikhlas dalam kerja ialah tak ambil upah. Upah tak ambil tapi mulut duk merungut, tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Sama juga, tak ikhlas juga. Jadi bukan semestinya ambil upah itu tak ikhlas, dan tak ambil upah itu lebih ikhlas. Kadang-kadang dengan ambil upah tu lebih menutup jiwa kita daripada nak rasa kita lah satu-satunya orang yang buat kerja. Kadang-kadang. Sebab tu Nabi membenarkan orang-orang yang terlibat dengan apa-apa saja benda yang berkaitan dengan sosial masyarakat ni, hatta bab agama pun dia ambil upah. Sebab kadang-kadang ambil upah tu menyebabkan kita kuranglah kata kat orang, ataupun kurang merungut sikit. Jadi itu kefahaman yang sebenar. Jadi kena buang jauh-jauh kalau orang kata ikhlas ni buat kerja tak ambil upah. Jawapannya silap. Berapa ramai orang yang buat kerja tak ambil upah tapi merungut. Jumpa orang lain beritahu, aku dah penat dah buat kerja tu. Yalah, kita memang ikhlas. Tengok cara dia cakap kan. Kita memang ikhlas tapi kadang-kadang penat. Tak ikhlas lah tu. Mudah cerita, tak payah nak sebut lah ayat pertama tu. Bila mana dah ada rasa nak cerita kat orang, tapi kalau dia merungut seorang diri sambil-sambil baring penat kerja, lepas balik kerja, tu biasa. Syaitan memang akan datang. Cuma dia memanjang-manjangkan, dia panjang. Mula-mula dia baring, lepas tu dia mari terfikir, penat aku kerja ni, buat kerja pula, kerja kebajikan. Tiba-tiba datang. Lepas tu buat status. Perangai manusia, tabiat manusia macam ni. Lepas buat status, orang pun mesej tanya, kenapa? Ada benda-benda nak kongsi ke? Kita pun start cerita. Panjang cerita. Lepas tu mengharapkan, ya Allah, terimalah amalan ni sebagai keikhlasan aku. Kok mana? Kau dah cerita ke orang dah. Dah cerita. Sebab inilah benda-benda yang perlu difahami. Inilah yang disebut sebagai cabang iman. Sebab iman tu dia naik, dia turun. Tidak mungkin satu ketaatan disusuli dengan kemaksiatan, ianya menaikkan iman. Kita buat kerja tu bagus dah. Tapi lepas buat kerja tu ada rasa nak merungut, ada rasa nak tak puas hati ataupun itu ini. Inilah mungkin yang Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyebut perkataan yang baik atau dia diam. Diam ni bukan bermakna tidak bercakap dengan orang. Antara bentuk benda kena diam juga sekarang ialah diam tangan kita. Tak payah tulis status. Tak payah tulis. Sebab ada orang dia berbagai-bagai style. Dia buat status-status ni. Ada buat status WhatsApp, ada buat status dekat FB. Tapi status-status ni dia ada jenis-jenis dia. Ada orang dia buat status WhatsApp, tak ada orang boleh tengok. Dia fokus orang tertentu. Dia tunggu kawan tu bila nak scene status dia. Pun ada macam tu. Maknanya dia ada target dia. Ini juga ruang-ruang yang perlu untuk kita berhati-hati. Jadi ikhlas ialah proses. Ikhlas ialah proses. Dia bukan satu benda yang sekali buat terus tetap, tak berubah. Tak. Dia akan ada turun naik. Sebab tu ikhlas ni, benda tu kita dah buat elok dah, ikhlas dah. Tiba-tiba kita teringat kebaikan dah dia buat 20 tahun lepas dah. Tercerita ke orang. Saya waktu muda dulu khatam Quran ni sehari 6 kali. Tercerita. Aduh jahanam. Tiba-tiba mari rasa kemah. Jarang orang muda umur 20 khatam 6 kali sehari. Dia duduk cerita ke orang muda umur 18. Dia waktu tu umur 40 lebih dah. Dia kata saya waktu muda dulu bukan macam apa ni. Malah banyak main apa semua. Kita sehari sampai 6 kali khatam. 3 kali siang, 3 kali malam. Waktu buat dulu mungkin ikhlas. Tapi dengan sebab cerita balik lepas 20 tahun, dia nak jahanam pelan-pelan yang lama. Walaupun sudah dibuat. Masih lagi menerima kerosakan amalan tu. Masih lagi boleh terima kerosakan. Sebab tu ia satu benda yang begitu payah sebenarnya. Sebab tu Nabi kata tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan amalan melainkan rahmat Tuhan. Inilah sebabnya. Sebabnya kok mana kita boleh rasa amalan kita betul-betul boleh menjadi sebab kita dapat nikmat Tuhan. Payah, sukar untuk kita jamin benda tu. Sebab ianya satu benda yang bukan boleh diukur dengan satu unit khas, tak ada. Tidak ada satu cara ukuran yang stabil ataupun yang kukuh. Sebab dia akan ada turun naik. Berapa banyak orang yang telah menghancurkan amalan-amalan saleh yang dia buat dulu hanya kerana sekali je rasa ujub. Sekali je datang. Tak cerita ke orang pun tapi rasa ujub. Buat status tapi tak buat status secara secara terus terang, tapi dia buat berlapik-lapik ataupun istilah moden dia panggil humble bragging. Dia rendah diri tapi dia tunjuk orang. Kan dia banyak macam tu. Orang buat status dia, alhamdulillah rezeki pada Allah Taala. Bunyi macam rendah diri. Tapi tunggu berapa like ni? Takkan 10 ya.
2 jam dah buat status, kurang-kurang 200 orang lah duduk tunggu. Ayat dalam status tu memang tawaduk, kalau boleh macam tulis kitab tasawuf dah ayat tu. Tapi diri tu duduk tunggu, tak ada orang komen pun. Dia menunggu-nunggu benda tu, dia menunggu-nunggu. Tengok syaitan punya licik permainan dia. Okey.